Bagian mana? Saya nak, abang nak ekor kan? Ekor. Saya nak ekor? kepala. Saya nak kepala. Kepala. Mana? Okey. Mana ekor? Oh, atas tu mana ekor? Oh, ekor. Saya nak sambal. Sambal. Special edition. Jemput kan? Jemput guys. Jemput dari jauh tau. Okey, bismillah. Kan? Saya nak cakap. Oh. Jangan cuba buat. Lebih baik saya letak kuah. Saya tahu abang mesti makan kuah. Okey tak? That's nice. Ikan ni saya masak semua. 4 ketul. Saya ambil. Sayang tak tahu Syira yang cakap. Dia kata ada frozen. Sama je yang kalau kita beli masuk freezer juga, betul tak? Dia kata yang lain macam tu lah. Betul juga. Sebab saya tak terfikir. Okey juga rasa dia. Pedas sikit. Itu pedas tu masakan sayang. Bukan sebab ikan. Kan okey. Jangan makan sambal lah, pedas. Dia makan sikit. Tak lah, kan saya makan. Adik sambal tak apa pedas. Dia makan sikit-sikit. Dia boleh kontrol dia. So abang okey ke? Tak. Petang je. Lupa. Abang nak sayur. Alhamdulillah masuk. Tak warna aja. Okay. Arriving. Tapi nak kena mandikan ibu tau. Tak boleh paku tambah ikan lagi. Banyak. Macam mana? Nak nak ambil banyak-banyak sambal. Nak ada kat sambal. Oh, balik ke tepi. Itu kata ikan. Pedas banyak ke? Ha? Tak adalah. Okay. Masih boleh layan lagi. Dah lebih kat sini. Sorry. Macam ni apa? Sini apa? Nak tahu? Nak? Kita ibu yang sikit. Lagu habis lagi. Ni ada sikit lah. Boleh tu? Boleh? Habis sikit lagi pun boleh. Okay. Nah, kan sikit sangat. Kuah tu dah biar. Sayur ada stok ni. Sayur tu ada stok. Mungkin kalau nak makan boleh goreng. Tauge ada. Yang betul. Alhamdulillah. Aku dah Makan. Pedas ke? tak betul. Ini tu? Yang ada. Yang ada penuh. Pedas-pedas manja. Cili. Cili sayang. Tak cili. Sayang. Tak mau makan. Abang nak. Kau tepikan dulu. Baru ambil.